Saya ingat mana-mana negara dan kerajaan kalau diberi pilihan, semua dia nak bagi percuma. Sebab maksudnya kerajaan itu akan kekal dalam kerajaan sampai kiamat. Sebab takkan orang tukar, semua buat percuma. Kereta percuma, pendidikan percuma, kesihatan percuma kan. So saya ingat kalau ditanya mana-mana kerajaan memang nak buat pendidikan percuma. Is a wish and is a dream kan. Then you go to the next step. Isu dia ialah dari segi affordability. Adakah kedudukan kewangan pada ketika itu membenarkan ataupun tidak? Kita ada belanjawan 438 bilion. Kalau kita bagi pendidikan percuma, maksudnya kita kena potong beberapa yang lain. Buat masa sekarang, if you ask me, saya rasa itu masih lagi mengekang kan? Kemudian you ask the next question. Yang dibayar oleh kerajaan sekarang ni banyak mana? Kos yang dibayar oleh kerajaan untuk setiap kursus di universiti adalah 90% daripada kos sebenar.